Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Anis Foibah binti Muhammad Rozi dari tahun 5. SK Sri Mahkota, CBA 4095. Hari ini saya ingin berkongsi mengenai sebuah buku yang menarik dan penuh dengan fakta-fakta unik, iaitu Troka Sains 2. Fakta pelik, unik dan kelakar. Haiwan hasil karya Dr. Wan Fahmi dan Dr. Nur Anis. Buku ini memaparkan 150 muka surat berwarna yang syarat dengan pelbagai fakta sains tentang alam haiwan yang jarang kita dengar. Antara fakta menarik yang boleh saya ceritakan, contohnya kokokan ayam jantan yang memekakkan telinga. Kokokan ayam jantan boleh mencapai lebih daripada 143 desibel, setanding dengan bunyi di atas kapal pengangkut pesawat udara. Kedua, cara skang mempertahankan diri apabila terancam. Skang akan menyemburkan cecair berminyak yang sangat busuk sehingga 10 kaki jauhnya. Bau ini boleh kekal selama beberapa hari dan sesiapa yang terkena perlu mandi dengan campuran hidrogen peroksida, sabuk penaik dan sabun pencuci pinggan untuk menghilangkannya. Ketiga, katak kaca yang luksina. Katak ini mempunyai kulit bawah yang luksina kerana kekurangan pigmen, membolehkan kita melihat organ dalaman termasuk jantungnya yang berdegup. Saiznya hanya sekitar 2.5 cm dan pertama kali ditemui di Costa Rica pada tahun 1973. Buku ini bukan sahaja memberikan maklumat yang menarik, tetapi juga disampaikan dengan gaya penulisan yang mudah difahami serta ilustrasi yang menarik, menjadikannya sesuai untuk semua peringkat umur. Ia mampu memupuk minat membaca dan meningkatkan kesedaran keajaiban alam sekitar kita. Saya sangat mengesyorkan Troka Sains 2 kepada sesiapa sahaja yang ingin menambah pengetahuan tentang dunia haiwan yang menakjubkan ini. Buku Troka Sains 2 boleh didapati di mana-mana kedai buku atau perpustakaan berhampiran dengan anda. Sekian, terima kasih.